hubungkan silaturahim. Wasallu billail wan nasu niyam. Solatlah malam ketika orang lain tengah tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan selamat. Siapa kata? Nabi kata. Nabi pernah bohong ke tidak? Tak pernah bohong. Siapa kat sini nak masuk syurga dengan selamat? Semua kan nak masuk syurga dengan selamat. Amalkan 4 ni. Nabi tak pernah bohong. 4 perkara, bukan 40 perkara. 4 saja. Pertama apa dia? Sebarkan salam. Jumpa orang, bagi salam. Kemudian yang kedua Nabi kata apa? Bagi makan ke orang lain. Kaya ke miskin ke, bagi makan kat mereka. Masuk syurga dengan selamat. Yang ketiga apa dia? Hubungkan silaturahim. Jangan saling, jangan buruk ke orang lain. Hubungkan silaturahim. Yang keempat apa dia? Solat malam. 4 perkara ni kita buat, masuk syurga dengan selamat. Siapa kata